Pada suatu pagi yang sunyi, di sebuah hutan yang hijau dan aman, terdapat seekor arnab yang terkenal dengan kepantasannya. Dia berlari lebih laju daripada haiwan lain. Di laluan yang sama, terdapat seekor kura-kura yang bergerak perlahan. Seperti kebiasaannya, arnab akan mengganggu kura-kura di tempat yang sama. Ke tepi, ke tepi. Hoi Arnab, kau dah kenapa? Hormatlah sikit haiwan perlahan macam aku ni. Kura-kura. Malah. Tadi saya berlari terlalu laju sehingga tak sempat nak break. Aku nak cabar kau luba lari. Kalau kau menang, aku tak kacau kau lagi. Okey, baiklah. Saya setuju. Hari ini, kita akan menyaksikan perlumbaan antara arnab dan kura-kuri. 1, 2, 3, mula. Dasar arnab yang sombong bongkak. Lawan kura-kura pun nak menipu. Perlumbaan pun bermula. Arnab meluru ke hadapan dengan pantas. Kura-kura pula terus berjalan satu langkah demi satu langkah. Guys, jangan lupa subscribe channel Motopet ya. Nampaknya kura-kura jauh saya tinggalkan. Kerana kura-kura bergerak perlahan. Baik, saya berehat dulu. Tidak mungkin kura-kura boleh mengejar saya. Melihat kura-kura masih jauh di belakang, Arnab berfikir dia pasti akan menang. Dia pun berhenti untuk berehat dan akhirnya tertidur. Kura-kura tidak berhenti sehingga dia melewati Arnab yang sedang tidur. Dia hanya terus berjalan dan berjalan. Berapa lama saya tidur? Mana kura-kura? Saya mesti lari sekarang. Apabila Arnab tersedar dari tidur, dia berlari semula dengan tergesa-gesa. Akhirnya, kura-kura tiba dahulu di garisan penamat. Manakala Arnab tiba kemudian dan kalah dalam perlumbaan itu. Disebabkan Arnab memandang rendah kepada lawannya, tindakan angkuhnya memakan diri sendiri. Jangan sombong, walaupun kita hebat. Dan ingatlah, orang yang sombong dan angkuh pasti akan jatuh akibat perangainya. Dan orang yang lemah pasti berjaya jika berusaha untuk merubah dirinya. Jumpa lagi di cerita seterusnya. Tunggu apa lagi? Bersurai!